Aku ada cerita rakyat yang aku suka cerita dengan kawan. Nak dengar? Boleh? Betul? Silakan. Okey. Tapi kau janganlah expect apa-apa tau. Okey. Kini cerita-cerita dongeng macam tu lah. Cerita rakyat cerita dongeng. Cerita rakyat. Cerita Okay. rakyat. Cerita dia macam ni. Ada dua orang pasangan ni. Berkahwin. Satu pasangan lah. Satu pasangan lelaki bini berkahwin. Okay? Jadi bila malam pertama tu nak tidur tu, dia berborak. Okay, bila berborak, yang sesuami pun tanyalah isteri kan, sayang, sebelum kita kahwin ni, sayang ada orang kata bersama dengan lelaki-lelaki lain ke sebelum abang kan. Jadi yang si isteri pun macam apa ni kan, baru malam pertama dah tanya macam ni kan. So yang si isteri pun dah peluk-peluk tubuh kan, dah kuk-kuk dahi. Dia tengah baring ni. So yang suami pun dah rasa bersalah ni. Suami pun minta maaf. Suami kata, bukan apa yang abang minta maaf, abang nak tanya je, sebab kita pun baru kahwin kan. So abang ingat baguslah kalau kita boleh meluah ke apa kan, bercerita. Dia tengok isteri dia berkerut lagi dahi, tengok je shilling, tengah peluk tubuh. So suami dia rasa bersalah lagi. So suami dia pujuk lah isteri dia. Suami dia pun pegang tangan isteri dia. Sayang, janganlah marah. Isteri dia tepis. Isteri dia cakap, abang ni kacau lah, tengok dah lupa berapa. Banyak betul. Banyak sangat. Kacau. Orang tu kira. Orang tu kira. Dah lupa. Macam kata je. Santai. Baru nak bagi tahu. Aduh. Baru nak beritahu 48 ke 43. Tak ingat. Suami dia kacau. Aduh, teruk lah.